Eh bro, Yup. nice jersey ya. Jersey UiTM FC. tahun Ni 2016. 2016. Kenapa pakai jersey UiTM ni? Ada nama? Ya, nama ni. Nama sendiri? Ya. Maksudnya main dengan UiTM? Ya, pernah main UiTM 2016, 2017. Okey, time dekat Liga Liga Premier. Perdana. Liga ya. Liga. Maybe ada share sikit one big moment waktu tu. Oh, ya sini paling sayang lah. Kalau ikutkan tak patut pakai kot, patut gantung je lah. Sebab ni match point pernah pakai masa lawan Negeri Sembilan, main dekat Stadium Tuan Abdul Rahman Paroy. Dan masa tu pula UiTM kalah 2-4. Tapi 2 gol tu disumbangkan oleh saya lah. 2 gol tu? Ya, 2 gol tu. Oh. Momen tu momen yang, ya sebab tu saya cakap baju ni ada kenangan sendiri. And then masa tu pula belum ada lagi local ataupun player tempatan yang sejarah dengan gol untuk UiTM FC. Malam tu lah sejarah untuk saya dengan UiTM lah. Saya jadi pemain tempatan pertama UiTM skor lawan Negeri Sembilan. Tapi kalah lah tu. Tak apalah, menang kat bro lah. Menang kat situ je lah. Tapi cerita tu tak berapa panjang lah career saya lepas je orang kata baru nak start naik and then injured balik. Benda-benda macam tu lah kacau. ACL? Tak lah, saya punya ankle, saya punya lutut adalah sikit masalah PCL apa semua. So benda-benda macam tu hilangkan motivasi saya nak teruskan lah. Tapi kalau ada diberi peluang Ada peluang? untuk main balik? Oh, tak apalah, saya main je lah, main malam macam biasa. Ataupun saya mengulas je lah macam biasa lah. Oh, alright. Itulah macam familiar bro dekat pengulas daripada pemain tak tahu pula. Ya, bro dari sekarang ni mengulas je lah. Mengulas tu berdasarkan apa yang kita pernah, ilmu yang pernah kita ada lah kan. Sebab kita pernah main, sekarang pun main lagi tapi main macam biasa-biasa je lah, main malam-malam. Nak tanya, antara suara dengan kaki mana lebih mahal? Sekarang? Bro punya asset sekarang. Oh, sekarang suara lah. Suara. Kalau tak ada suara macam mana nak mengulas lah. So tu rezeki lah, alhamdulillah. Betul, masih lagi dalam bidang bola sepak walaupun tak main. Alright. So baju dah cantik ni, nak pakai ke? Nak frame ke? Rasa bila dah lawa macam ni kan, dah restore macam ni, nama pun dah cantik balik belakang kan. Dah dulu macam dah hilang sikit. Bila dah restore balik. Saiz pun muat lagi. Muat lagi lah, tapi dulu dulu lagi orang kata loose lah. Tapi sekarang mungkin dah naik sikit dah badan ni. Tapi rasa lepas ni gantung kot. Dah cantik macam ni gantung je lah. Nanti kalau dah frame maybe boleh share sikit. Boleh. Alright Alright bro. Thank you bro. Thank you. Alright.